بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat malam. Selamat Hari Raya juga berucapkan kepada pendengar-pendengar dan subscriber yang beragama Islam. Okey, Abang nak sambung cerita perjalanan seram di highway ataupun di jalan raya. Cerita pertama ni daripada Azwan. Azwan kata cerita ni berlaku kepada adik dia sendirilah. Masa adik dia tu cerita kat dia, katanya meremang-remang bulu roma dia bila dengar cerita yang menyeramkan ini. Adik dia ni baru bercinta. Biasalah pasangan couple ni kalau nak pergi mana-mana, terutamanya kalau baru-baru bercinta ni, nak ajaklah girlfriend dia ni ikutlah. Mana-mana pergi mesti nak ajak girlfriend dia. Satu hari ni mereka berdua ni merancang untuk bercuti di Penang ataupun di Bukit Mertajam. Mereka ni daripada Kuala Lumpur nak pergi ke Bukit Mertajam yang orang panggil yang gigihnya. Mereka ni naik motor saja, naik motor LC135, dan mereka berdua ni bertolak keluar daripada rumah pada pukul 3 ataupun pukul 4 pagi macam tu lah. Bayangkan pukul 3-4 pagi nak bertolak naik motor, nak lalu atas highway ni pergi ke Penang. Kalau daripada Kuala Lumpur ni direct highway lah kan. Waktu naik di Highway Plus memang lengang gila katanya. Boleh dikatakan dia seorang sahaja sepanjang jalan tersebut. Setiap 10 hingga 20 km barulah mereka berdua ni selisih dengan kereta lain ataupun mereka nampak ada kenderaan daripada arah bertentangan. Bayangkan sejauh tu baru jumpa dengan kenderaan lain, memang sunyi gila-gila kan. Masa dia naik motor di lorong kiri, lepas tu dia tak ingat dekat area mana, mungkin sebelum Kuala Kangsar katanya, area-area Bukit Merah ataupun Gunung Semanggul. Tiba-tiba nampak ada kereta duduk di line paling kanan. Bayangkan masa ni highway kan jalan sahala. Tiba-tiba nampak ada kereta duduk di line paling kanan, tapi kereta ni dia menghadap ke arah mereka berdua. Makna dia menghadap ke arah yang bertentangan lah. Makna dia kereta ni macam lalu jalan yang salah. Masa ni adik Azwan ni ingatkan lampu kereta ni daripada kereta yang accident tiba-tiba berpusing-pusing kan. Lepas tu duduk tak bergerak-gerak dekat lorong sebelah kanan sekali. Duduk maintain je dekat lorong sebelah kanan. Jadi mereka berdua ni selamba je lah lalu sebelah kereta tersebut, dan nampaklah rupanya kereta itu adalah kereta Proton Saga Aerobat warna putih. Saga lama tahun 90-an. Dan seorang pun tak ada dalam kereta tersebut. Mana dia pemandu kereta tu tak ada dalam kereta, dan penumpang pun tak ada. Hanya kereta dengan lampu yang menyala saja duduk di line sebelah kanan tersebut. Apa lagi lepas tu pecutlah adik Azwan ni meninggalkan lokasi tersebut. Menjadi tanda tanya dia, siapakah pemilik kereta tersebut, dan kereta tersebut ni memang tak ada tanda-tanda kemalangan. Orang pun tak ada, lampu masih terang menyala dekat kereta tersebut lah. Dia kata masa dia tengok dalam kereta tu tak ada orang, bulu roma mereka berdua ni terus meremang, rasa takut sangat, rasa seram sangat. Terus mereka berdua ni pecut meninggalkan lokasi tersebut. Okey, cerita kedua ni daripada Mama Akis. Cerita berlaku pada 23 Januari tahun 2012. Masa ni lepas Raya Cina. Berlaku kepada adik lelaki beliau. Malam tu 23 hari bulan, adik perempuan Mama Kis ni bertunang. Jadi adik lelaki beliau yang kerja kat Singapura ni baliklah. On the way balik nak meraihkan adik perempuan beliau yang bertunang. Balik-balik dari kerja petang tersebut, terus pecut ke Batu Pahat. Sebabnya mak mereka ni suruh juga adik lelaki daripada Singapura ni balik juga untuk meraihkan
majlis pertunangan adik perempuan tersebut. Nak dijadikan cerita, masa lalu Highway Plus kat exit air hitam, adik beliau ni nampak ada seorang perempuan berpakaian baju putih duduk kat tepi jalan dengan rambutnya panjang mengurai. Adik dia ni buat tak faham je lah, buat tak tahu. Memandangkan masa ni dah malam dah pukul 8 lebih. Majlis adik perempuan bertunang pula pada pukul 9 lebih. Jadi dia nak cepat, dia buat tak tahu je. Dalam dia tengah duk dengar radio daripada dalam kereta ni, dia dengar lagu Salim pada masa tu. Tingkap kereta ni dia biarkan terbuka saja sebab dia nak rasa angin luar masuk. Dia tak nak pakai aircon, biasalah. Kalau badan penat-penat ni dalam kereta, kalau pasang aircon ni mata mengantuk lah kan. Kalau dia layan aircon katanya garanti tertidur sebab penat balik kerja dan terus balik kampung. Tiba-tiba masa tengah syok duk layan lagu Salim ni, dia rasa macam ada orang duduk dekat sebelah seat penumpang, sebelah dia lah. Duduk sebelah dia. Dari lirik mata dia, dia nampak perempuan tersebut berbaju putih. Bila dia toleh, benda tu memang ada dekat seat sebelah dia. Dengan selamba, berani adik dia ni, dengan selamba saja dia bagi salam, Assalamualaikum, dia kata. Tapi benda tersebut ataupun makhluk tersebut buat diam saja, buat tak tahu saja. Dia tahu makhluk ni yang dia nampak dekat tepi jalan tadilah, tanpa diundang benda tu masuk dalam kereta, tiba-tiba ada duduk kat seat penumpang. Adik beliau ni buat tak faham je lah. Dalam kepala otak beliau, masa ni dia nak sampai sebelum pukul 9 malam di kampung untuk majlis pertunangan adik beliau. Jadi dia tenung benda tu, dia kata tak nampak muka, cuma rambut panjang mengurai dengan baju putih. Benda ni rupanya kepala dia ataupun muka dia ni duduk tengok luar tingkap macam orang nak balik kampung lah, tumpang kereta orang. Lepas tu kepalanya ataupun mukanya dia paling keluar tingkap macam nak tengok pemandangan dekat luar. Sampai saja exit Yompeng Selatan, benda tu tiba-tiba gaib, hilang daripada pandangan. Adik aku cakap, kata beliau lah, mungkin benda tu nak tumpang. Jadi biarlah benda tu nak tumpang sebab dia tak kacau apa-apa pun. Sampai je dekat kampung, adik aku ni ceritalah kat semua orang. Macam-macam pula. Dia orang ni semua tanya adik aku sebab dia orang berminat nak dengar cerita. Maknanya dia orang yang join majlis pertunangan adik perempuan ni, berminat nak dengar cerita adik lelaki dia yang baru lepas kena kacau ni lah. Ada yang tanya, asal kau tak cucuk paku je kat perempuan tersebut, nanti perempuan tu boleh jadi manusia dan boleh buat bini. Hui, senang hidup. Ada pula yang tanya, kau tak minta nombor handphone ke? Ada pula yang tanya, cantik tak? Macam-macam soalan yang orang kampung tanya. Apa pun, alhamdulillah dekat adik aku, beliau selamat sampai. Kalaulah adik aku tu tak kuat semangat, mahu terbabasnya kereta pada malam tersebut. Okey, tu cerita kedua. Cerita ketiga ni daripada Sukasuki. Okey, Sukasuki kata, salam satu Malaysia. Nak share jugalah cerita seram. Memandangkan setiap minggu aku ulang-alik daripada Melaka ke JB disebabkan kekangan tugas, adalah juga pengalaman yang aku nak share dekat sini. Kejadian ni berlaku waktu aku nak balik ke Melaka. Biasalah, husband and wife yang PJJ. Makna dia mereka berdua ni, pasangan suami isteri ni, tinggal jauh-jauh lah, PJJ orang panggil kan, percintaan jarak jauh. Hari Jumaat lah yang aku paling suka sebab lepas paskat saja aku berdesup ambil anak aku kat nursery dan terus bergerak ke Melaka. Sebab barang-barang dah subuh-subuh ni, barang-barang dalam kereta ni dah siap-siap packing dah siap letak dalam bonet. Memang lepas paskat pada pukul 5 tu memang tak singgah balik rumah lah, teruslah pergi ke Melaka. Kalau aku gerak daripada office pukul 5 petang, biasanya aku akan sampai ke Melaka
tak lebih daripada pukul 8 malam sebab pecut pada masa ni, dan berhenti ke R&R pun kalau betul-betul nak buang air. Dipendekkan cerita, selepas pada exit Paguh, waktu ni waktu senja, masa aku tengah drive dan agak laju juga aku pecut pada masa ni, tiba-tiba aku perasan ada benda melintas. Clear sangat nampak benda tersebut, iaitu kain putih yang agak coklat-coklat sikit, macam kena tanah sedang menyapu cermin depan kereta aku. Aku perasan makhluk ni berambut panjang. Aku terkejut juga pada masa ni, tapi nasib baiklah tak panik. Aku baca ayat kursi banyak-banyak, terus pecut nak cepat-cepat sampai ke Melaka. Syukur tak ada apa-apa. Okey, kita ni kalau nak perjalanan jauh, tambah-tambah kalau malam ataupun waktu maghrib ni, mestilah kan kita minta perlindungan kan, baca doa panggil apa, doa pelindung. Baca doa pelindung, lepas tu jangan kelang kabut kan. Tak semua sebenarnya orang yang berlaku benda-benda macam ni. Abel pun berjalan jauh-jauh, tak pernah lah berlaku benda-benda terkejut macam ni. Cuma sekali dulu pernah berlaku dekat Gurun, Kedah lah, yang Abel pernah cerita sebelum ni. Okey, cerita keempat ni daripada Amri. Amri kata, aku pun ada pengalaman misteri juga nak share dekat highway ini. Tapi benda ni berlaku masa bulan puasa tahun lepas. Aku bercadang nak balik kampung sahur bersama family. Untuk pengetahuan semua, aku ni kerja swasta dekat Shah Alam. Habis kerja pada pukul 10 malam. Cuti cuma sekali je dalam seminggu. Lepas habis kerja pada malam itu, aku lepak dulu dekat rumah di Seri Kembangan. Masa ni lepas pada lepak ni, aku packing barang apa yang patut. Dalam pukul 1 pagi atau 2 pagi macam tu, aku pun bertolak lah drive seorang-seorang menuju ke Ipoh ikut Highway Plus. Masa kejadian berlaku, jam masa ni menunjukkan pukul 3 pagi. Masa tu dekat area Rawang sebelum sampai R&R Tanjung Malim. Daripada jauh, aku macam perasan ada kelibat orang dekat tepi lebuh raya ni lah. Tapi tak ada kereta pun tersadai tepi jalan. Bila kereta aku makin dekat, barulah jelas kelihatan ianya menyerupai seorang lelaki. Sebab dia cam lelaki ni, dia kata rambut pendek, pakai baju putih. Lelaki ni macam nak tahan kereta aku, dengan tangan dia ni duduk melambai-lambai. Yang peliknya, lelaki ni bergerak menuju ke kereta aku macam nak bunuh diri pun ada. Sebab masa aku tengah drive 100 km sejam ni, nasib baik aku sempat mengelak, katanya kalau tak mesti dah kena langgar. Dia nampak lelaki ni duduk tepi jalan. Lepas tu lelaki ni melambai-lambai dekat kereta dia macam nak tumpang. Bila kereta dia nak sampai dekat dengan lelaki tersebut larikan diri. Bukan larikan diri lah, dia berlari menuju ke arah kereta penulis. Menyebabkan penulis ni hampir nak terlanggar lelaki tersebut. Seriau betul aku pada masa itu, dalam fikiran tertanya-tanya, siapalah yang duduk dekat tepi highway pagi-pagi buta ni. Nak kata hantu macam tak logik, sebab bulan puasa kan. Lagipun kereta pada masa tu tak banyak dekat highway. So memang seram sejuk juga aku pada masa itu. Lepas dah tenang sikit, aku tak terfikir sangatlah pasal itu. Alhamdulillah sempat juga sampai rumah dan bersahur. Aku tak cerita pun dekat family aku. Esoknya kami bertolak balik ke Seri Kembangan. Sampai saja dekat rumah aku, badan ni dah rasa lain macam dah. Mula nak demam. For your information, aku ni seorang yang jarang sangat sakit demam. Bukan sehari dua je demam pada masa itu. Dekat seminggu jugalah. Aku ada cerita dekat rakan sekerja aku pasal lelaki yang aku jumpa tepi highway tersebut. Dia orang kata mungkin kau ni dah kena sampuk, sebab itulah demam. Bila cerita ni sampai ke pengetahuan bos beliau ni siap bagi air bacaan Yasin, suruh beliau minum pada hari tersebut. Cerita seterusnya ni highway Karak. Penulis pernah nampak Cik Pontianak bertenggek dekat side mirror. Pontianak ni dia tumpang daripada Tol Gombak sampailah hentian Lentang waktu perjalanan sebelum subuh
dalam pukul 4.30 pagi macam itulah. Sabar ajalah katanya. Tahun lepas masa kami satu family on the way nak ke Kelantan, masa ni bergerak dalam pukul 3.30 pagi, kami berhenti dekat stesen minyak BHP. Kami tunggu adik dan keluarga mentua daripada Ampang sampai. Masa dia sampai, tiba-tiba anak bujang cakap dekat ayah lah. Dia kata, "Atuk, ada extra passenger lah dekat atas kereta Uncle Yusri." Dia nampak atas kereta pakcik dia, kereta Uncle Yusri ni, ada benda menumpang. Jadi semua orang dekat dalam kereta ni pandanglah kat kereta adik ipar ataupun Uncle Yusri ni lah. Memang nampak ada benda memakai pakaian putih dengan rambut panjang. Jadi ayah penulis ni pergi dekat kereta tersebut dengan kereta lah, dan dia baca something. Dan bila dibaca-baca tu, Cik Pontianak ataupun dia panggil Cik Pon ni terbang meninggalkan kereta tersebut. Adik ipar kata patutlah dia rasa macam ada benda dekat atas bumbung kereta dia, tapi dia tak fikirlah apa benda. Dia rasa mungkin perasaan dia saja. Apa pun alhamdulillah, sebab benda tu tak kacau lebih-lebih. Dan masa kami on the way masuk jalan dalam lepas bentuk itu, kat satu simpang dekat dengan petrol station, tak ingatlah Petronas ataupun Caltex, katanya ada seorang wanita berdiri terpacak dekat tepi jalan tu sambil pegang baku bunga. Ayah pesan, jangan pandang, baca je ayat kursi. Adakah Cik Ponti yang duduk landing atas bumbung kereta, yang kakinya ataupun dia punya kain hujung dia duduk atas side mirror tu bertukar jadi seorang perempuan jual bunga pula kan? Wallahualam. Okey, cerita seterusnya ni daripada Huda. Cerita ni mengisahkan perjalanan aku daripada Ipoh ke Bagan Datuk. Masa ni aku drive seorang-seorang. Aku lalu jalan dalam. Yang jalan ni merupakan jalan shortcut yang tidak melalui Teluk Intan dan tak perlu lalu highway. Masa tu aku bertolak daripada Ipoh pukul 8 malam. Bajet nak sampai ke rumah pukul 10 malam macam itulah. Manalah aku tahu, rupa-rupanya jalan ni memang gelap gelita pada waktu malam. Sebab inilah kali pertama aku lalu jalan ini pada waktu sebegini. Masa ni aku kena lalu MRSM Pasir Salak dan juga lalu Kampung Gajah. Kebetulan masa tu jalan ni cuma ada aku dengan satu minivan. Minivan tu mulanya potong aku. Lepas tu dia drive slow saja tunggu aku potong dia. Maybe driver ni pun sedar kot jalan tersebut gelap dan kita orang berdua je dekat jalan tersebut. Sebelum nak sampai ke MRSN, jalan tu memang betul-betul gelap. Memang aku drive sambil pandang ke depan sajalah. Radio pun aku slowkan pada masa ni sebab dia nak fokus pada perjalanan lah kan. Jadi sampai dia perlahankan radio tu. Time tu aku terdengar macam ada orang mengeluh dekat seat sebelah aku. Bunyinya macam tu. Maka masa ni Tuhan saja tahu betapa meridingnya bulu roma aku pada masa ni. Tapi aku buat bodoh saja dan aku teruskan pemanduan. Nasib baiklah kereta ada dekat belakang aku tengah follow minivan tadilah. Kalau tak dibuatnya memang panik aku, mungkin masuk dalam semak gamaknya pada waktu itu. Sampai simpang keempat Kampung Batu Gajah itu, kereta tersebut terus masuk kanan. Kereta minivan yang follow dia lah terus masuk kanan. Itu sajalah pengalaman seram aku. Harap-harapnya itulah pengalaman akhir aku berdepan dengan peristiwa seram. Makna dia ni berjalan waktu gelap. Makna dia memanglah gelap lah kan, waktu malam. Perjalanan ni gelap. Jalan tu memang jalan gelap, tak ada lampu jalan. Dia daripada dengar radio kuat-kuat ni, dia perlahankan radio dia sebab dia nak fokus ke jalan depan. Dia tak nak tengok kiri kanan sebab dia rasa macam tak selamat lah kot kalau pandang kiri kanan kan. Sebab dia rasa jalan tu mencabar. Dia siap perlahankan radio dia. Dia fokus dekat depan. Tengah dia fokus kat depan ni, tiba-tiba kat sebelah dia ni, dia dengar ada suara orang mengeluh.
Habis rasa orang tu mengeluh sebab dia bawa slow sangat kot. Tapi dia tak cakap pula. Dia pandang tak sebelah kiri dia ni dekat seat penumpang ni ada orang ke tak ada orang. Dia cuma dengar suara mengeluh saja. Dia tak ceritalah tak ada orang ke tak ada orang. Mungkin suara saja yang dia dengar. Okey, penulis ni dia cerita satu lagi cerita. Kejadian ni dah lama dah berlaku, tapi berlaku dekat kawan aku. Sebelum ni aku duduk dekat Penang. Lama jugalah duduk kat Penang ni. Tahun 2009 sampailah 2015 macam tu lah. Housemate aku ni orang Alor. Jadi setiap hari Jumaat dia nak balik ke kampung dia lah, ikut highway. Entah macam mana, ada satu malam tu dia terbalik lambat sikit sebab nak settlekan kerja, nak sambung cuti sampai minggu depan. Jadi dia settlekan lah kerja siap-siap, tak nak susahkan orang lain. Dia lalu highway ni dah lepas dah RNR Gurun, dah nak sampai ke signboard Tasik Pedu, yang signboard sebesar alam itu katanya. Tiba-tiba dia nampak ada orang berarak ataupun ada orang ramai duduk usung keranda di tepi highway tersebut. Masa tu dia bawa laju, dia tak terfikir apa-apa sangat lah. Tapi lepas tu baru dia terfikir, kat tepi highway mana ada kampung. Macam mana ada orang boleh lalu dekat tepi highway ni undung keranda malam-malam buta ni. Dia kata, mengapa orang tu tak pakai van jenazah saja? Jadi korang faham lah. Banyak juga kes yang nampak orang usung keranda malam-malam ni kan. Seram kalau alami benda macam ni. Okey, cerita ini berlaku dekat jalan dalam juga. Ada kawan aku ni nak pergi ke Kulim. Dia ikut jalan Bukit Mentajam naik motor sorang-sorang malam-malam. Lepas tu dia ternampak lah ramai orang berkumpul dekat bawah tiang telefon. Jalan ni sebelah tu ada tiang lampu, sebelah lagi tiang telefon. Dalam hati masa tu dia fikir pelik jugalah, sebab mereka semua ni orang-orang tu pakai topi yang pelik. Topi tu macam ada ekor dekat belakang. Macam pernah nampak topi tu tapi tak ingat kat mana. Rupanya topi tu adalah topi komunis yang dia pernah tengok dekat dalam TV. Kecut jugalah dia pada malam itu bila terfikir balik. Yang tadi dia nampak komunis tengah berkumpul dekat tepi jalan ni lah. Dia kata, apa benda yang aku nampak ni? Sebenarnya yang dia nampak ni adalah hantu komunis, ataupun mungkin ada pesta pakaian beragam komunis bawah tiang telefon pada masa itu. Tapi tak logik lah siapa nak buat pesta dekat area situ pada malam tersebut. Jadi itulah beberapa cerita yang Abang dapat share pada malam ni. Semoga jadi hiburan, jadi iktibar pada kita semualah. Kalau nak meneruskan perjalanan tambah-tambah waktu malam ni, bacalah doa minta perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu saja cerita. Sekian, terima kasih.